Al-Fatihah. Lepas Al-Fatihah tuan-puan, kita gabung sekali dengan bukan Al-Baqarah. Okey. Dengan Al-Fatihah, kita gabung sekali dengan bab salat. Okey, insya-Allah tuan-puan, untuk slot ni kita akan buat 2 jam, 2.5 insya-Allah sampai pukul 4.30. Lepas tu Ustaz Allah akan take over sikit untuk sebagai penutup gitu sampailah pukul 4.40 macam tu. Lepas tu azan asar kita bersurai insya-Allah. Boleh? Taban ala kulli hal, jom kita sambung tuan-tuan dan puan. Ramai dah komen ready ni. Sharekan live kita tuan-tuan dan puan kalau boleh macam tadi. 4,000, 5,000 mata memandang, kalau boleh lebih lagi lah. Okey, jom tuan-tuan dan puan kita sambung bacaan asas Al-Fatihah. Okey? Clear? Jom tuan-tuan dan puan kita pergi bacaan asas Al-Fatihah kita. Okey, kita pergi. Tuan-puan kena tengok yang pertama sekali, Al-Fatihah ini adalah surah pembukaan Al-Quran. Okey, opening tuan-tuan dan puan. Sebab tu nama dia Fatihah. Fatihah, Fatahah tu maksud dia pembuka. Okey, Fatihah, Fatahah samalah tuan-puan, maksud dia surah pembuka ataupun kita kata pembuka. Okey, pembuka. Tuan-tuan, surah pembuka. Maksud dia pembukaan bagi Al-Quran. Surah yang pertama iaitu surah Al-Fatihah. Dikenali juga sebagai Ummul Quran. Apa maksud Ummul Quran ataupun Ummul Kitab? Biasa kita sebut Ummu tu maksud dia ibu kepada. Okey, maksud dia surah yang sangat agung dan penting. Sebab itu surah Al-Fatihah ini satu-satunya surah yang wajib dibaca dalam setiap salat. Kalau tuan-puan salat tak ada Al-Fatihah, tiada salat tanpa Al-Fatihah. Dengar betul-betul? Tiada salat tanpa Al-Fatihah. Maksudnya tuan-puan salat tak ada Al-Fatihah, maksud dia salat tuan-tuan dan puan-puan tu tak ada. Maksud dia apa? Ulang semula, batal, tak sah. Clear? Baik, surah Al-Fatihah tuan-puan adalah rukun qauli. Apa maksud qauli? Qauli tu perkataan, kena bercakap, kena baca. Bacaannya, qauli ni tuan-puan, rukun qauli, tuan-puan salin, tulis. Qauli bermaksud perkataan, percakapan, kena keluar suara, kena baca. Okey. Boleh tuan-puan? Kena baca. Oh, Ustaz, Al-Fatihah ni baca dalam hati tak boleh Tuan-puan, kalau baca dalam hati, contoh macam solat Zuhur Asar sekalipun, tuan-puan kena baca sekurang-kurangnya telinga sendiri boleh dengar. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baca perlahan kan? Tapi telinga sendiri boleh dengar? Boleh Ustaz? Settle. Tuan-puan diam je. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tuan-puan, tak boleh. Di sisi mazhab kita, Al-Fatihah ni rukun qauli, kena baca sekurang-kurang telinga sendiri boleh dengar. Boleh? Telinga sendiri boleh dengar. Telinga kawan sebelah tak payah heran. Okay? Telinga sendiri. Cantik. Kena baca tuan-puan rukun qauli. Kena baca. Tak boleh tak baca. Dalam hati boleh tak Ustaz? Tak boleh. Dia rukun qauli. Okay? Bacaannya wajib. Wajib. Bukan sunat. Bukan harus. Wajib. Dalam setiap rakaat solat. Tak kira lah solat tu solat fardu ataupun sunat, kena ada Al-Fatihah. Kalau tak ada, tak sah lah solat tu. Solat rakaat pertama, maghrib 3 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah, rakaat kedua Al-Fatihah, rakaat ketiga terlupa baca Fatihah. Rosak rakaat ketiga itu. Maksud dia baru 2 rakaat, kena ganti naik 1 lagi, ganti rakaat ketiga yang rosak tu. Okey? Boleh takat ni? Jom kita pergi tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu keperluan bacaan dengan betul. Surah Al-Fatihah ni kena baca betul. Dia syarat sah solat. Baca tak betul, maka dia akan jadi solat tak sah. Betul macam mana? Betul ini ada 2. Nanti kita tengok kejap lagi tuan-puan. Boleh? Syarat sah solat tuan-puan
Dia adalah doa bagi permulaan. Doa bagi permulaan. Tuan-puan nak buat apa-apa kan? Biasa apa-apa benda kita nak buat, kita mula dengan Al-Fatihah. Cantik. Ajaran asas tauhid dan mengesahkan Allah. Ni clear. Baik. Tuan-puan, kita tengok. Saya tambah tuan-tuan dan puan-puan dalam slide kita. Kesalahan membaca Al-Fatihah. Jadi kita pergi tuan-puan, ada slide-slide dia. Terima kasih kepada pembantu saya. Okey, alhamdulillah. Ini kesalahan dia tuan-puan. Okey. Tuan-puan, jom kita tengok dulu. Kesalahan membaca Al-Fatihah. Tuan-puan, dia ada dua kesalahan. Bukan Al-Fatihah sahaja, dalam Al-Quran pun sama tuan-puan. Dia ada dua kesalahan. Okey, apa kesalahan dia kalau tuan-puan tengok? Okey. Dia ada lahnul jali. Macam mana nak eja tu Ustaz? Macam mana nak sebut dia? L-A-H-N. Lahn. Dia lahnu tuan-puan. Lam, ha pedas, nun. Ni. Macam mana nak buat ni? Titik tekan gitu. Lahnu. Okey. Lahnul jali. Satu lagi lahnu khafi. Lahnu lah tuan-puan. Lam bari atas, ha tanda mati, nun bari depan. Lahnu. Lahnu. Lahnu tu apa Ustaz? Kesalahan. Dalam bacaan Al-Quran, kita fokus hari ini pada bacaan suratul Fatihah. Ada dua. Yang pertama, lahnul jali. Kesalahan besar. Okey? Boleh batal salat. Ataupun kita kata batal Al-Fatihah. Batal Al-Fatihah, batal lah solat tu. Faham Yang kedua, lahnul khafi. Lahnul khafi ni kesalahan kecil. Kesalahan kecil. Okey. Kesalahan kecil. Boleh? Dapat tuan-tuan, sorry tuan-tuan, tulisan tak berapa nak cantik. Okey. Apa dia kesalahan besar tuan-tuan? Sila batal Fatihah, ulang tak batal. Baca batal Al-Fatihah, ulang tak batal kan? Masa tuan-tuan baca Al-Fatihah tak betul, tapi ulang balik semula, boleh. Tuan-tuan, salin siapa ada buku salin, siapa ada, tak kisahlah tuan-tuan nak rakam ke apa, kalau boleh salin. Ni penting ni. Okey. Tuan-tuan, lahnu jali, kesalahan besar boleh batal solat. Contoh, saya guna warna biru. Tuan-tuan. Baik, tuan-tuan tengok. Tukar dan tambah huruf. Nampak? Tuan-tuan, tukar dan tambah huruf tak boleh. Tukar huruf tak boleh. Bismillah contoh. Alhamdulillah. Tuan-tuan baca alhamdulillah. Salah. Alhamdulillah. Tuan-tuan baca alhamdulillah. Alhamdu. Dal tukar kepada huruf ta. Alhamdulillah. Salah. Tukar huruf. Tambah huruf pun tak boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tambah nun. Tak boleh. Tukar, tambah huruf. Tak boleh. Kesalahan besar boleh batal solat. Batal Al-Fatihah, batal solat lah maksud dia. Clear tak kat tu? Boleh tuan-tuan, kita akan buat sampai pukul 3 ni. 3.30. Boleh? Yang ni clear? Faham? Cantik. Tuan-tuan, yang kedua, tukar dan tambah baris pun tak boleh. Tuan-tuan jangan kira bab bacaan kiraat tu. Kan saya pergi masjid Ustaz, ada dengar bacaan kiraat imam tu berbeza. Ya, itu dah ekstra tuan-tuan. Okay? Itu kita kata orang yang dah another level. Okay, guru-guru kiraat kita. Ini bacaan kita orang umum. Saya ajar ni adalah secara umum. Okay? Tuan-tuan jangan kira kiraat yang hebat-hebat, yang belajar kiraat. Itu lain. Ini kita cerita benda umum. Biasa. Okay? Biasa, umum tuan-tuan. Sebab tu kalau imam baca kiraat dan solat pun dia akan bagi tahu. Okay? Kita akan buat solat sunat tarawih pada malam ke-20 dengan kiraat. Dia akan sebut. Biasanya. Okey? Sebab ni kesalahan umum saya bagi tahu. Boleh tak ni? Clear? Baik.
Yang ketiga, gugur dan tambah sabdu. Contoh, alhamdulillah. Dia baca alhamdulillah. Iyyaka. Dia baca iyyaka na'budu. Boleh? Ihdinas sad ada sabdu, dia baca ihdinas sad tak ada sabdu, maka tuan-puan gugur tak boleh, tambah pun tak boleh, tempat tak ada sabdu ditambahnya sabdu. Iyyaka na'budu tak boleh. Dapat? Salah besar tukar dan tambah huruf, tukar dan tambah baris. Maksudnya tukar huruf tambah huruf, tukar baris tambah baris, gugur huruf gugur sabdu tambah sabdu. Boleh? Kalau Fatihah dah salah dan batal, kita boleh hentikan sembahyang ko. Tak payahlah henti, ulang balik. Fatihah dah salah. Macam mana ni Ustaz? Saya dah rakaat ketiga dah ni. Batalkan je lah Ustaz. Tak payah. Tuan-puan salah pada rakaat ke berapa? Nanti kita cerita dalam solat. Tuan-puan solat zuhur 4 rakaat, 3 rakaat cantik, rakaat keempat tuan-puan Al-Fatihah tak bagus ataupun terlupa. Tuan-puan tak perlu batalkan semua, ganti balik satu rakaat yang rosak. Jadi kita cerita bab solat. Okey? Clear? Tuan-puan, seterusnya lahnul khafi, kesalahan kecil. Ni tak apa sangat. Okey? Kesalahan kecil ni kesalahan yang tak merubah makna, kesalahan yang it's okay lah tuan-puan, kita orang Melayu. Okey, kita orang Melayu, kita bukan orang Arab kan. Kita orang Melayu tuan-puan, dia tak jadi kesalahan sampai membatalkan. Kena perbaiki, tapi saya selalu ingatkan, dengar betul-betul. Saya selalu ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, jaga ini dulu. Jaga kesalahan lahnul jali, dah settle barulah tuan-puan tacap-tacap dekat lahnul khafi. Okey? Jaga ni dulu tuan-puan. Ada orang tuan-puan dia nak jaga bab makhraj, bab sifat huruf, hebat, tapi bab kesalahan besar dia lupa nak jaga. Tuan-puan jaga yang ini dulu, dah cantik dah clear, baru kita betulkan yang lahnul khafi ni. Okey? Lahnul khafi ni apa tuan-puan? Lahnul khafi ni biasalah kita orang Melayu tuan-puan. Contoh lahnul khafi ni saya bagi tahu tuan-puan, antara dia lah terlebih atau terkurang dengung. Bab dengung. Contoh kan. Kalau surah Al-Fatihah tuan-puan, alhamdulillahirabbil alamin, surah Al-Fatihah tak ada dengung. Okey, ini saya bagi tahu contoh dalam kita baca benda-benda lain lah, ayat Quran lain. Okey, terlebih terkurang dengung ke, okey, tak ada masalah. Okey, kalau baru-baru belajar lah. Kalau boleh adjust. Cuba perbaiki. Okey, cuma dengung tak ada dalam Fatihah lah. Ni kesalahan umum. Kurang tepat pada sifat huruf. Ini biasa berlaku kepada kita, terutama mak-mak. Saya biasa mengajar mak-mak kan, makcik-makcik. Ustaz, acik ni gigi depan dah tak ada 2 batang. Nak sebut tha, Ustaz tak boleh lah. Ustaz, tha kena macam ni. Tha. Acik gigi tak ada. Macam mana Ustaz nak guna gusi ke? Okay? Dalam kalau Ustaz dia berbetulkan bacaan Al-Fatihah. Ya, betul. Tuan-tuan, kurang tepat pada sifat huruf ni dimaafkan. Dia kesalahan kecil, tak ubah makna. Okey, contohlah tuan-tuan dan puan-puan, sebut huruf apa kita kata? Kesalahan-kesalahan pada sifat huruf shin. Patutnya kena ada hamburan tu. Shh. Tapi tuan-puan sebut tu tak berapa cantik lah. Tak berapa clear lah. Okey? Ataupun kita kata kurang lahjah Arab. Contoh tuan-puan sifat huruf macam dad. Dad letak tepi tapi tak berapa jadilah Ustaz. Boleh tak? Bolehlah dimaafkan. Asalkan dad tu tak bertukar jadi ta. Okey? Tak tukar huruf. Okey? Seterusnya tuan-puan yang ketiga, kurang lahjah Arab. Tahu lahjah? Lahjah ni bacaan Bismillah, orang baca Bismillah, bis dengan bes. Kan? Macam kita lah. Assalamualaikum. Kalau Arab kum, kita Assalamualaikum. Okay? Salah tak Ustaz? Lahjah Arab tu tak berapa cantik, kurang sikit, tapi tak merubah kesalahan dalam Fatihah. Okay? Bismillah, kita baca Bismillah. Biasa makcik-makcik kan? Bismillah. Kan orang tua kan? Tuan-puan, itu lahjah Arab kesalahan kecil. Tapi kena perbaiki.
Tapi kalau yang atas ni pun tak settle, bawah jangan settlekan dulu. Settlekan kesalahan besar ni bagi clear, baru pergi kesalahan kecil ni kita cari. Boleh? Ini biasa saya ajar kepada orang-orang berusia. Okay, kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan dia terlalu fokusnya atas. Terlalu fokus yang bawah. Tapi yang atas dia lupa. Tak boleh. Kita cari mana yang penting dulu. Okay? Jom kita pergi tuan-puan. Jauh pula dia. Okey, kita pergi tuan-puan. Okey, tuan-puan tengok A'udzu billah, a'udzu. Nombor 1, jelaskan huruf alif. Okey, hamzah dengan ain. A'u. Okey, kalau tuan-puan baca a'u, maka dia tak boleh tuan-puan. Ini menjadi kesalahan besar. Kita tulis lahnu, lahnu jali. Lahnul jali. Kesalahan besar. Sebab tuan-puan tukar huruf. Ni kena jagalah. Okey? LJ tu apa? Lahnu jali. Salah besar. Ejah sama-sama A'udhu. Okey. Boleh? Okey. A'udhu billahi minasyai. Okey? Tuan-puan, ni kesalahan sikit. Saya padam. Okey, tak usah dulu. Syaitan dia bertindih. Tuan-puan, nampak tak? Kesalahan kalau baca sai. Salah. Tuan-puan kena baca syai. Huruf shin. Nampak? A'udhu. Zoom, Ustaz. Zoom. Admin kena zoom. Okey. Okey. Baik. Zoom dekat sikit Okey, sekejap tuan-tuan. Okey, jom. A'udzu billahi minasyaitan. Minash ni huruf shin. 1 2 2 3. Okey, dari 3 titik tuan-puan. A'udzu billahi minash huruf shin, bukan a'udzu billahi minas syaitan. Tuan-puan, ini adalah lahnu jali, kesalahan besar. Kena jaga-jaga. Boleh? Kena jaga-jaga tuan-puan. Okey, a'udzu billahi bukan minas. Dapat? Seterusnya, syaitanir rajim. Ra. Tuan-puan, tak perlu muncung mulut. Ra. Okey? Ra, R-U, tapi jangan muncung. Tapi ini bukan kesalahan besar. Dia adalah lahnul khafi. LK. Lahnul khafi. LJ lahnul jali, salah besar. LK lahnul khafi, kesalahan kecil je, dimaafkan. Okey? Okey, boleh? Dapat? Cantik? Okey, alhamdulillah faham Ustaz, cantik. Okey, lagi teman kita pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Nampak tak? Dibacanya bismillah, bismillah, bacanya bismi. Tapi baca bismi. Tuan-puan, kesalahan ini adalah lahnul khafi. Dia kesalahan kecil. Dia tak sampai tukar huruf pun. Cuma sebutan huruf itu tak cantik. Bab sebutan huruf, lahjah, sifat huruf, tu salah kecil. Tapi kena perbaiki tak? Kena. Okey. Tapi kalau terbaca tak sengaja, tak tukar, tak jadi sampai dosa, tak jadi batal Fatihah, tuan-puan. Boleh? Betul dia apa? Bismi. Okey. Nombor 2. Ha bulat. Bismillahirrahmanirrahim. Ha dia, tuan-puan, adalah ha pedas. Okey, bukan ha bulat.
Kesalahan kat sini, kesalahan besar. Tapi tuan-puan, bab ha ni kadang-kadang kita tak perasan. Okey, cuma saya bagi tahu kesalahan kat sini lahnul jali. Salah besar sebab tukar huruf. Okey, tapi lidah cik susah lah ustaz. Lidah cik ni kan cik baru nak praktis. Dimaafkan. Lidah orang tua, lidah tengah belajar, orang yang tengah baru nak belajar, dimaafkan. Okey? Clear? Sebab dia menyebabkan pertukaran huruf, tuan-puan. Okey, yang ketiga, samalah, dah settle. Rahmanir Rahim pun sama, lahnu jali. Jangan tukar huruf, tuan-puan. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Tu ha bulat. Okey? Ni ha pedas. Ada angin. Rahman Rahim. Ha. Okey, pakai gigi palsu ustaz, tak apalah, tak kira lah. Kalau kita ni ada kekurangan-kekurangan, keuzuran, ataupun kita ni baru nak belajar, dimaafkan. Okey? Sama tuan-tuan? Baik, bismi ni dah settle.